Untuk driver VIP yang ada dekat Malaysia, kalau korang sebenarnya dah rasa bosan dengan pilihan MPV mewah jenama Jepun, nak cari sesuatu yang berbeza, Denza D9 ni aku sarankan korang boleh pertimbangkan. Sebab apa aku suka dengan MPV mewah daripada China ni? Ya, ini boleh jadi satu alternatif untuk korang yang mungkin rasa bosan dengan MPV kotak yang ada di pasaran. Harga dia pun boleh tahan. Versi paling murah cuma RM259,000. Kalau nak yang spek penuh, RM309,000. Kalau ikutkan pun memang jauh lagi murah berbanding model pesaing. Denza D9 ni boleh tahan power bila atas jalan. Setakat nak cruising kelajuan lebuh raya, memang cukup berkuasa dan sekali cas boleh jalan sampai 580km. Paling mustahak ruang kabin senyap, bahagian belakang memang direka untuk bos korang berehat dengan selesa. Luas tu satu hal. Lagi satu, dia ada bermacam-macam fungsi. Nak urut boleh, nak baring zero gravity pun boleh. Siap ada peti sejuk untuk simpan minuman kegemaran. Kalau handphone habis bateri, ada disediakan slot wireless khas. Tapi yang setia pakai kabel USB pun tak ada masalah. Ada je dekat bahagian tepi tu. Sebagai seorang driver, tempat duduk depan ni sesuai untuk korang drive jauh tanpa henti. Sebab memang cukup selesa dan rasa penat tu tak ketara sangat. Dan yang paling kami suka, konsol tengah ada tombol gear dan ada butang kawalan fizikal. Jadi dengan bermacam-macam ciri yang ada, korang rasa Denza D9 ni berbaloi tak nak beli? Cuba komen sikit dekat bawah.